selamat kembali semua. Baik, sekarang saya berada di pejabat JKOM. Saya datang ke sini ingin hantar surat mengesahkan saya sahut debate cabaran daripada Ketua Pengarah JKOM, si botak Syamgas itu. Ini adalah surat rasminya. Surat rasminya, ya. Pejabatnya di tingkat 9. Jom ikut saya naik ke atas tingkat 9 ya. Jom. Selamat pagi. You nak Jadi tujuan saya datang terima je. tujuan saya datang hari ini untuk hantar surat untuk mengesahkan sahut cabaran daripada Ketua Pengarah berhubung dengan debate itulah. Ya, saya sahut dan ini adalah surat rasmi lah. Tuan, saya ingin bagi sikit penjelasan. Sebelum ni kan saya pernah sahut cabaran debate ni melalui satu sidang media pada 13 Jun. Ketika itu himpunan di depan TikTok tu. You punya tujuan ni untuk you sahut. Saya sahut cabaran debat. Ya, betul. Cabaran debat daripada Ketua Pengarah lah. Dan saya ingin memohon satu masa, tarikh, lokasi dan siapa pengacara berhubung dengan debate ni. So, Okey. you nak I terima ke? Ya, terima kasih tuan. Saya terima. Terima. Ini saya lah tuan. Ini saya punya lah. Ini ada cop akuan terima ni. Cabaran. Jadi ini saya punya lah. Okay. Itu je kan? Itu saja tuan. Kita kena bincang dengan KP dulu. Okey. Dia akan reply ke atau bagaimana. Ya, Saya boleh. cuma menerima je. Boleh tuan. Yalah, respect you datang, kita sambut. Ya. Tak ada hal. Ya. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Ya. Jadi saya memohon tuan jika boleh balas dalam masa yang secepat mungkin lah. Okey. Okey. Terima kasih banyak tuan. Sama-sama. Semoga sihat sejahtera selalu.